Pelajar negara temikai nyaris dihalau. Mahkamah US baru sedar it's happening. Mahkamah US baru je halang pengusiran seorang pelajar negara temikai di University Columbia. Lega? Belum tentu. Kenapa? Sebab ini bukan kali pertama dan ini juga bukan kali terakhir. Sekarang ni, kalau kau pro negara temikai, kau kena diam. Kalau kau buka mulut, kau kena pecat. Kalau kau protes, kau boleh kena buang dari universiti. Dulu 2023, pensyarah Universiti NYU kena buang sebab sokong negara temikai. Dulu 2024, wartawan AS kena pecat sebab kecam negara haram. Sekarang 2025, pelajar pula kena halau. Mereka nak negara temikai kalah di medan perang. Mereka nak negara temikai kalah di medan akademik. Kita tahu banyak profesor Yahud di Universiti Elit AS. Kita tahu mereka kawal naratif dalam pendidikan. Tapi bila pelajar negara temikai buka mulut, terus kena gam. Sekarang kenapa mahkamah halang pengusiran ini? Sebab kes ini dah viral. Kalau tak, senyap macam kes-kes lain. Soalan sekarang, sampai bila suara negara temikai nak dibungkam? Komen henti kalau korang nak Amerika berhenti bersihkan suara pro negara temikai. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.